Video kali ini untuk pengundi atas pagar. Hari ini nak ulas sikit pasal CSR dan inisiatif. Tonton video ni sampai habis dan jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Jangan risau, saya takkan pergi terlalu akademik atau teknikal sangat. Saya cuba terangkan seringkas mungkin. CSR adalah tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan alam sekitar. Inisiatif pula adalah usaha atau tindakan yang diambil untuk mencapai sesuatu matlamat. Nak senang faham, orang nak ikan, CSR bagi ikan. Tapi inisiatif bagi pancing. Bukan setakat bagi pancing, inisiatif ajar cara memancing, ajar cara memilih umpan, dah dapat ikan, bagi tahu ikan ni apa yang sesuai untuk dimasak. Contoh CSR adalah seperti sumbangan lembu, sumbangan laptop, sumbangan bangku makanan dan sebagainya. Manakala contoh inisiatif adalah seperti inisiatif pendapatan rakyat, IPR, di mana matlamatnya adalah untuk membasmi kemiskinan tegar. Sekarang semua dah faham beza CSR dan inisiatif. Saya nak kaitkan pula dengan saudara Rafizi Ramli. Di sosial media, ramai yang mengecam saudara Rafizi Ramli tak turun padang, tak bagi sumbangan, kedekut dan macam-macam lagi. Saya nak bagi tahu, sebenarnya saudara Rafizi Ramli nak ajar kita supaya keluar dari budaya sumbangan ni dan beralih pada cara baru berpolitik. Bukan bagi ikan tapi bagi pancing. Lagipun sumbangan yang dibagi itu bukannya dari poket sendiri pun, dari kantong kerajaan juga. Jangan salah faham, saya tak kata bagi sumbangan tu tak bagus. Ada masa dan ketika sumbangan memang perlu dibagi untuk tujuan meringankan beban. Sebagai contoh banjir, kebakaran dan lain-lain. Cuma sumbangan ni jangan dijadikan sebagai budaya. Sekarang saya nak tunjuk 12 agenda parti bersama. Jangan risau, saya takkan cerita one by one. Saya cuma nak bagi tahu semua 12 agenda ni adalah inisiatif. Saya boleh rumuskan kepada 3 kelompok inisiatif utama. Yang pertama adalah inisiatif kos sara hidup. Agenda yang dimaksudkan adalah perlindungan sosial, had pekerja asing, pertumbuhan ekonomi dan perumahan generasi baru. Yang kedua adalah inisiatif reformasi institusi. Agenda-agenda yang dimaksudkan adalah hapus rent seeking, perkasa parlimen dan mengelakkan pemusatan kuasa. Dan yang ketiga adalah inisiatif masa depan negara. Agenda-agenda yang terlibat adalah pendidikan, kesihatan, tenaga hijau dan pertanian moden. 12 agenda parti bersama ni bukan sekadar janji atau bantuan. Ia adalah 12 inisiatif untuk membina semula ekonomi, institusi dan masa depan negara kita. Sebagai penutup, beza CSR dan inisiatif dah tahu. Korang suka orang bagi ikan atau orang bagi pancing? Sekarang masa untuk memilih yang mana lebih bermakna. Saya dah pilih parti bersama. Korang bila lagi? Okey, semoga jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.